ketika di tempat kita duk heboh, kecoh berkenaan dengan sumpah laknat mubahalah. Perkara yang sama adik kakak berlaku di negara Arab sana. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Kenapa sampai kat orang Arab nak sumpah laknat mubahalah adik kakak? Tak berbezalah dengan Fok Aswaja, dengan Fok Salafi di rumah kita. Iaitu ada perkara-perkara yang tidak setuju. Kalau di rumah kita ni, perkara yang dia tak setuju, mau diadakan sumpah laknat mubahalah berkenaan dengan Tuhan bertepat dan Tuhan tidak bertepat. Tapi dalam perbincangan Fa'ara ni, perkara hak setuju dan tak setuju, tetap menghukumkan ulama-ulama tertentu sebagai pembida'ah, mubtadi' dan kafir murtad. Saudara-saudara semua. Gigok tu. Ini berlaku dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Syamsuddin. Muhammad Syamsuddin ni adalah merupakan orang Syria yang duduk di Eropah kerana pelarian di Jerman. Di sana dia duk beri pandangan yang memang teruklah pandangan dia. Kalau anda semua dah ikuti, saya juga duk tengok pandangan-pandangan dia berkenaan dengan banyak perkara tentang agama. Dia memberi tumpuan, mengata dan menuduh para ulama besar. Banyak orang ulama besar hak dia duk kekeh, hak dia duk takir, hak dia duk hukum macam-macam. Dekat nak serupa dengan ustaz kaki nakir di rumah kita ni lah. Yang duk nakir babo Islam Sepanyol, babo Basik Katong dan lain-lain lagi. Tapi Muhammad Syamsuddin ni jauh lebih teruk adik kakak. Ustaz kaki nakir rumah kita ni hanya 1% sahaja kalau nak banding dengan Muhammad Syamsuddin. Muhammad Syamsuddin ni memang termasuk dalam golongan yang boleh kita anggap sebagai pelampau agama, ekstremis, mutatarrif dia adik kakak. Ulama yang dia kata sebagai pembida'ah tu iaitu Imam Nawawi. Lepas tu dia hukum pula Abu Hanifah. Mazhab Hanafi tu sebagai mubtadi' pembida'ah juga. Tu. Pasal lagi yang paling teruk sekali, dia hukum Imam Sayyuti sebagai kafir, murtad, keluar daripada agama. 3 orang ulama ni adalah merupakan ulama besar, ulama mu'tabar yang terkenal dan masyhur diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. 3 orang yang lawan Muhammad Syamsuddin ni adalah Abu Fadl Al-Misri, Abu Umar Al-Bahis, Abu Hasan Al-Azhari. Mereka ni tidak setuju nak dia tu menghukum 3 orang ulama tu, dan banyak lagi lah perkara yang dia duk kecek dah. Tapi ditumpu kepada 3 perkara ni, maka duk kecek dengan dia. Kecek-kecek. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, duk selisih, berbalah macam-macam isu agama yang tidak boleh setuju dan tidak boleh cari jalan keluar. Siapa kepada kena akad sumpah lah. Maka jadilah mubahalah sumpah laknat ni. Dengan tu saya di sini nak bawa sedikit daripada video yang mengandungi kata-kata Muhammad Syamsuddin tu akad sumpah laknat mubahalah. Lagu mana? Nak ambil klip yang dia menghukumkan Imam Nawawi. Lepas tu nak ambil klip sikit, hak 3 orang tu ambil sikit saja yang mubahalah balik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni ushhiduka annaka ta'lamu anna Yahya bin Sharaf an-Nawawi mubtadi'un fa in kuntu sadiqan fima aqul fansurni ala man 'adani
وأظهر الحق على يدي وإن كنت كاذبا فأهلكني مع نسائي هلاك موت بغير قتل وأنزل علي لعنتك وعقوبتك. آمين. 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 اتفضل الشيخ أبو الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم إني أشهدك أنك تعلم أن يحيى بن شرف النووي رحمه الله ليس مبتدعا، فإن كنت صادقا فيما أقول فانصرني على من عاداني وأظهر الحق على يدي، وإن كنت كاذبا فأهلكني مع نسائي هلاك موت بغير قتل وأنزل علي لعنتك وعقوبتك. آمين. آمين. Apabila ketiga-tiga ulama besar tu kena sumpah habis dah, iaitu sumpah Imam Nawawi, Abu Hanifah dan Imam Sayyuti, maka mereka pula kena sumpah di antara mereka. Katanya siapa di antara dua pihak tu, dia seorang, hak ni tiga orang yang merupakan orang yang melakukan kesalahan. Dia mengguna bahasa yang disebut sebagai paling zalim, paling jahat, paling berbohong dan paling tak seikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu juga begitu. Jadi Muhammad Syamsuddin kena kata juga mung ni lah paling zalim dan paling jahat dan paling berbohong dan paling tak seikut sunnah. Hak ni pun jawab balik pula, bukan aku. Mung tu lah Muhammad Syamsuddin yang paling zalim dan paling jahat, paling berbohong dan paling tak seikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara-saudara semua hal saya duk cerita. Orang duk berhukum dengan sunnah secara tidak betul. Ambil sunnah kita hukum, para ulama duk hukum fiqh secara tidak betul dengan menggunakan pendekatan bid'ah secara tidak betul. مع المحور الرابع والأخير، من هو الأظلم والأفجر والأبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما هو. والأكذب. نعم. الصيغة عندكم يعني أنا بدأ. تمام. من هو الأظلم والأكذب والأبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم الصيغة عندكم. ولكن في هذه النقطة أريد أن أنبه إلى شيء. هنا المباهلة للموجودين وكل واحد يتحدث عن نفسه، يعني كل واحد بيقول هو كذب أو لم يكذب، يعني لا يتحمل شخص آخر. فاتفضل يا أخ محمد. اللهم إني أشهدك أنك تعلم أن طارقا السيد، أبا عمر الباحث، وماهر المصري، أبا الفضل المصري، وأبا الحسن الأزهري هم الأظلم والأفجر والأكذب والأبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا فيما أقول فانصرني على من عاداني وأظهر الحق على يدي، وإن كنت كاذبا فأهلكني مع نسائي هلاك موت بغير قتل وأنزل علي لعنتك وعقوبتك. آمين آمين آمين. طيب اتفضل يا شيخ أبو الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم إني أشهد أنك تعلم أن محمد شمس الدين هو الأظلم والأفجر والأكذب والأبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا فيما أقول فانصرني على من عاداني وأظهر الحق على يدي، وإن كنت كاذبا فأهلكني مع نسائي هلاك موت بغير قتل وأنزل علي لعنتك وعقوبتك. آمين. Sepatutnya apabila dua sesi, dua bahagian sumpah laknat mubahalah, iaitu sumpah laknat mubahalah tiga orang ulama ni, lepas tu sumpah laknat mubahalah sesama mereka pula, sepatutnya habislah tamatlah. Tapi puak dia tiga orang ni tak cukup sekat tu. Yang gomoh Syekh Muhammad Syamsuddin lagi dengan kata gapo? Minta Muhammad Syamsuddin kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ni kau tak tahulah. Murih Muhammad Syamsuddin. Dia kata ni tak ada termasuk dalam syarat, dalam hak dia janji nak buat sumpah laknat mubahalah. Hak janji, hak kecil sebenarnya hanya nak sumpah laknat mubahalah sahaja sekat tu ya. Hak nak tekan tak kena mengucap. Gitu. Balah gi
sama-sama duk kata gimari. Siapa? Kafe. Kedua-dua tu Muhammad Syamsuddin pun kafe balik sana, Fok sini pun kafe balik sini. Akhirnya salah seorang daripada 3 orang ni buat tu baik satu hal yang menimbulkan kemarahan Muhammad Syamsuddin dengan teruk sekali, iaitu dia kata Mung ni terlibat dalam fadaih al-akhlaqiyah, skandal moral, ataupun dalam bahasa Sia panggil เรื่องอื้อฉาวทางจริยธรรม iaitu benda-benda tak molek dengan tino kan dengan apa ni. Pasal itulah. Bagi tambah salah lagi. Bukan sekat kata fadaih al-akhlaqiyah saja tak. Tapi dia kata fadaih al-jinsiyah. Mana skandal seks ataupun เรื่องอื้อฉาวทางเพศ. Tu zina. Siapa gitu nah. Jadi balakah teruklah. Jadi kacau belau semua majlis pada hari itu. Akhirnya Muhammad Syamsuddin katuk. Katuk sebab dia buat cara online dia. Dia katuk itu kata, dia kata, tengok, lari dah kata. Kata benar lah. Tu dia kata. Walaupun saya tidak setuju dengan Muhammad Syamsuddin dan menentang dia habis-habisan kerana menghukum ulama dengan sebegitu rupa, tapi saya juga tidak setuju dengan 3 orang ni yang menentang dia, yang lawan dia, mendedahkan KIB peribadi kerana terlibat dalam fadail jinsiyah, skandal. Kerana perkara itu dilarang di dalam Quran, tak boleh dedah KIB seperti itu kalau tidak ada 4 saksi. Dalam fiqh disebut bahawa hatta maghribul hasyafah. Kalau kita tengok seorang, tak boleh. Kena 4 orang tu semua tu kena tengok hatta maghribul hasyafah. Sehingga tergelar sekali batai dia tu, kepala dia tu. Hasyafah tu adalah takut. Sehingga nampak 4 orang tu nampak tergelar masuk. Sekat duduk di atas perut, tina saja tak ada. Tapi saya tak tahulah. Demo ni duk dedah perkara ni. Dalam live seketika dia buat sumpah laknat mubahalah. Orang tengok live mereka tu, sudah 4,000 lebih dah. Lah ni berjuta dah. Demo ambil hukum lagu mana saya tak tahulah. Tetapi Muhammad Syamsuddin ni memang kalau dia ikut semua video-video yang ada dalam Facebook, YouTube dan TikTok, memang dia terlibat, dituduh terlibat dalam banyak perkara. Ini merupakan tuduhan. Jadi skandal dia tu, fadaih dia tu, เรื่องอื้อฉาว dia tu memanglah terkenal dalam internet, sosial media. Gitu adik kakak. Satu perkara terakhir yang saya nak sebut di sini ialah sumpah laknat mubahalah ni adalah untuk nak menakut-nakutkan. Ini saya dapati beberapa orang ulama memberi pandangan seperti Fakhruddin Razi dalam mentafsirkan ayat mubahalah Ali Imran 61, dia menyebut bahawa makna izhar thiqah, untuk nak menahirkan kepercayaan bil haq, dengan kebenaran, wa irhabul mubtil, dan menakutkan pihak yang batil. Jadi untuk nak menakut-nakutkan orang yang batil, yang jahat, yang tak baik itu dah. Bin Ashur pula menjelaskan bahawa mubahalah ni adalah sarana istimewa yang bertujuan untuk nak menimbulkan rasa takut dan menegakkan hujah mu'tamad. Dan ia bukanlah daripada cara biasa dalam dakwah dan munazarah. Ada lagi pandangan-pandangan ulama lain seperti itu juga. Begitulah adik kakak pandangan setengah-setengah ulama mengenai mubahalah yang dianggap sebagai untuk nak menakut-nakutkan. Dan takut di sini ialah takut kepada Allah dan takut kepada akibat yang akan menimpa orang yang bersumpah laknat mubahalah serta anak dan isteri mereka. Dengan tu saya kata
sumpah laknat mubahalah yang betul-betul boleh yakin 100%, iaitu yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW kerana ada Quran, ada hadis royak dengan jelas. Selain itu, walaupun berlaku juga, tapi ia adalah amat sedikit. Ni semua pada zaman dulu. Tapi pada zaman lain ni banyaklah berlaku. Saya dah ikuti kod negara Arab tu berlaku, termasuk yang berlaku pada 20 Julai Kerakadakum baru ni, iaitu antara Muhammad Syamsuddin dengan 3 orang Fok Salafi ni. Sebenarnya mereka ni adalah daripada golongan Salafi belaka. Tapi Muhammad Syamsuddin merupakan Salafi yang paling kerah. Salafi tulen. Ia nak buat serupa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fok Salafi, Fok ni tak terima dia. Mereka ni sudah lembut dah. Sudah bertolak ansur. Dia tak saya kau, tak saya kaca. Abu Hanifah, Sayyuti, siapa hukum kafir gitu. Dia mau tak saya. Walaupun dia tahu ada kelemahan, kesalahan, kesilapan dilakukan oleh ulama tu. Mereka ini juga tidak suka kepada Muhammad Syamsuddin kerana fadaih dia lakukan, kerana reng chao, kerana skandal yang dia buat, termasuk hak saya nak cerita tadi. Itu antara perkara yang mereka tak say, nak tahu dia ni keluar daripada Fuad Salafi, dan ada dituduh Muhammad Syamsuddin ni daripada golongan Salafi Al-Hadadiyah. Kadang-kadang dikatakan juga dia ni adalah daripada golongan Salafi Madkhali. Tu adik-kakak. Setakat ini saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.